Assalamualaikum. Saya ingin memberikan sedikit refleksi pembelajaran berkaitan dengan skin estetik. Saya rasa saya dan kawan-kawan yang berpeluang mengikuti kursus ini berasa sangat-sangat bertuah kerana kami telah didedahkan dengan beberapa perkara, terutama dari awal kuliah kami telah didedahkan dengan teknik pembelajaran secara teori, iaitu skin estetik, spa management, psychology in estetik, bagaimana untuk memulakan bisnes startup, dan juga human resource in management, human resource dalam mengendalikan bisnes skin estetik ini. Dan juga kami juga diberi pendedahan tentang mengenal anatomi kulit. Jadi tentang beberapa penyakit dikaitkan dengan keadaan kulit muka, contohnya eczema, psoriasis dan sebagainya. Dan apabila berada di lapangan semasa on job training, kami telah diberi secara pendedahan secara percuma untuk merasai sendiri bagaimana yang dikatakan skin estetik itu. Dan saya sebenarnya tidak pernah bermimpi untuk melalui proses CO2 laser, Salmon DNA dan sebagainya. Tetapi pada masa on job training lah saya telah melalui proses itu, dan alhamdulillah sekarang kulit saya flawless sangat. Saya telah mendapat treatment CO2 laser, dan juga saya telah melalui proses HIFU, iaitu High Intensity Focus Ultrasound, dan untuk membuatkan kulit kita lebih tegang dan ada sedikit jawline dan mengurangkan gadutan lah. Dan juga saya juga telah mendapat berpeluang lah untuk melalui proses skin treatment, iaitu yang dinamakan microneedling Salmon DNA, dan alhamdulillah proses itu bersesuaian sangat dengan kulit saya. Dan apa yang ingin saya tambah di sini, semasa on job training itu sendiri kami telah diberi kepercayaan oleh Dr. Aizul sendiri untuk mengendalikan mesin-mesin HIFU, mesin CO2 laser, Salmon DNA, microneedling dan sebagainya. Dan alhamdulillah sehinggalah di akhir hari on job training kami telah mahir menggunakan mesin-mesin berkaitan. Jadi alhamdulillah bagi skin estetik saya sangat-sangat berpuas hati dan rasa sangat-sangat bertuah kerana terpilih dan dipilih untuk mengikuti kursus ini. Dan penjagaan kulit adalah sangat penting. Sekiranya bukan saja teknik makeup kita yang penting, tetapi penjagaan dari segi dalaman, penjagaan kulit itu sendiri adalah sangat penting untuk memastikan kesihatan kulit kita terjaga, dan yang penting awet muda.